Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan bersama saya, hos anda pada hari ini iaitu Cikgu Amir Zikri bin Aminuddin. Dan bersama saya juga pada hari ini adalah wakil murid dan hos muda kita iaitu saudara Nikris. Nikris sihat ya? Sihat. Okey, baik Nikris, boleh tak Nikris perkenalkan diri kepada audiens di luar sana? Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nikris Hawiz Ukal bin Muhammad Nasir dari Sekolah Kebahasaan Lembah Subang. Saya lahir di Negeri Sembilan dan saya tinggal di Ara Damansara. Okey, terima kasih Nikris kerana anda telah hadir ke podcast pada hari ini ya. Baik Nikris, kita akan membincangkan beberapa topik mengenai keunikan negara kita iaitu Malaysia. Okey, kita akan berkongsi bersama dengan audiens di luar sana mengenai budaya masyarakat Malaysia, makanan, tempat percutian dan juga suasana-suasana yang ada di negara kita. Adakah anda bersedia? Bersedia. Okey, jom kita jawab soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni Chris, cikgu nak tanya anda. Okey, mengapa kita perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia ni Chris? Kita perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana Malaysia mempunyai banyak keistimewaan. Sebagai contoh, Malaysia di pelbagai kaum. Dengan Malaysia mempunyai makanan yang sangat unik. Okey, betul ni Chris. Sebab negara kita ni sangat istimewa. Kita ada pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India, dan juga kita ada pelbagai sub-etnik di Sabah dan Sarawak. Jadi hasil daripada kepelbagaian tersebut maka lahirlah pelbagai budaya, pelbagai bangsa, pelbagai agama, dan juga kita boleh merasai perayaan dan makanan bersama-sama. Okey ni Chris, cikgu nak tanya soalan yang kedua lah. Bagaimanakah kita boleh mengekalkan keunikan negara kita ni Chris? Kita boleh mengekalkan dengan cara menghormati kaum lain untuk mengelakkan perbalahan antara satu sama lain. Sebab Malaysia kan dia pelbagai kaum. So kalau kita dapat mengelakkan perbalahan tu, kita punya hubungan dengan masyarakat menjadi lebih erat. Okey, betul ni Chris. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ya, betul ni Chris. Okey, cikgu nak tanya soalan seterusnya lah untuk ni Chris kan. Okey, apakah peranan generasi muda seperti ni Chris pada hari ini untuk menjaga keunikan negara Malaysia kita ni? Peranan generasi muda pada zaman sekarang ialah kita perlu hargai sejarah-sejarah yang telah berlaku dan menghormati pengorbanan wira-wira yang telah korbankan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Okey, betul ni Chris. Okey, maksudnya ni Chris, cikgu sesuailah cikgu bawa dia kerana dia telah meresap ataupun merasai perjuangan tokoh-tokoh tempatan kita. Jadi, nilai patriotisme ada dalam kalangan generasi muda, terutamanya ni Chris pada hari ini. Ni Chris, cikgu nak tanya soalan lagi lah. Okey, jika anda diberi peluang untuk mempromosikan budaya Malaysia kepada masyarakat di luar sana lah, kita ada di laman sosial, kita ada iklan, kita ada macam media massa. Jadi macam mana Nikis nak, apa yang Nikis nak promote kepada mereka? Saya akan promote tentang kepelbagaian makanan-makanan di Malaysia. Seperti nasi lemak, roti canai, sate dan banyak lagi. Okey, bagus ni Chris. Nikis tadi ada cakap pelbagai makanan, nasi lemak, ada roti canai kan. Itu adalah kegemaran cikgu dan juga Nikis lah. Okey, baik. Menamakan kita tanya pasal makanan ni, kita akan cikgu nak tanya lagi lah beberapa yang lebih detail ya. Okey, jom kita main soal jawab ni Chris, nak? Ya. Okey, kita main soal jawab. Okey, soalan pertama cikgu nak tanya ni Chris. Ni Chris ni suka makan nasi lemak ke ataupun roti canai? Saya suka makan nasi lemak sebab dia merupakan makanan tradisional di negara Malaysia. Okey, betul, cikgu pun suka nasi lemak juga. Okey, kedua ni Chris, cikgu nak tanya anda, ni Chris suka pergi Langkawi ke atau pergi Sabah? Saya suka pergi Sabah sebab Sabah mempunyai alam semula jadi yang sangat indah dan unik. Okey, bagus ni Chris. Dekat Sabah tu kita boleh tengok kepelbagaian flora dan fauna di dalam hutan, dan juga masyarakat di sana pun ramai ya. Kita ada etnik yang pelbagai yang kita boleh berkenalan. Okey ni Chris, cikgu nak tanya anda juga. Okey, ni Chris suka sambut hari raya ataupun sambutan tahun baru Cina? Sambutan hari raya sebab hari raya merupakan sambutan yang sangat meriah.
Lepas tu, hari raya selalu dikunjungi oleh orang Melayu. Kadang-kadang orang India pun sambut juga. Okey, betul. Cikgu pun sebenarnya suka hari raya Aidilfitri, tetapi sambutan tahun baru Cina kita boleh sambut kerana cikgu sukalah pergi orang cakap event ataupun kita pergi ke rumah kenalan kita kaum Cina, mereka akan bagi kita apa? Ampau lagi dan oren. Itu yang menyebabkan suasana di perayaan di negara kita ni sangat meriah. Okey Nikris, cikgu nak tanya lah Nikris lagi. Okey, laksa ataupun char kway teow Nikris suka makan? Laksa. Sebab laksa mempunyai keunikan yang sangat istimewa. Lepas tu nak buat laksa ni dia bukan senang. Dia ada resepi khas dia. Betul. Okey, kalau cikgu kan, cikgu suka laksa Penang. Sebab dia rasa macam masam-masam dia tu. Okey. Nikris, jom kita pergi ke soalan yang lain. Okey. Nikris suka pergi pantai ke atau kawasan hutan hujan? Hutan hujan. Sebab Malaysia mempunyai hutan hujan yang sangat besar. Ya, betul. Dekat Malaysia ni sekitar 60% hingga 70% kita diliputi oleh hutan hijau. Okey. Itu yang menyebabkan negara kita ni sejuk. Walaupun panas kan, sebenarnya kita sejuk. Kita sangat bersyukurlah sebab ada pokok, kita ada gunung ganang yang boleh menyebabkan negara kita ni boleh survive dalam suasana khatulistiwa. Okey, Nikris, cikgu nak tanya anda lagi lah. Okey, Nikris suka KL ke atau dekat Melaka? Saya suka Melaka. Sebab Melaka dia mempunyai sejarah dan warisan budaya yang sangat menarik. Okey, betul. Cikgu pun suka pergi Melaka, terutamanya pada waktu cuti sekolah lah. Dekat sana sangat meriah. Kita boleh tengok ada pelbagai aktiviti yang boleh jalankan. Seperti di muzium, kita boleh pergi ke Pantai Kelebar. Pernah pergi ke Pantai Kelebar? Pernah. Pernah kan? Kita boleh pergi ke sana lah untuk merasai percutian di sana. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Nikris lah. Okey, Nikris suka pakai baju Melayu ataupun suka tengok orang pakai baju kurung? Baju kurung. Sebab ia merupakan antara pakaian tradisional yang terkenal dan menjadi sebahagian daripada identiti negara Malaysia. Okey, betul. Baju kurung merupakan baju yang antara baju tercantik lah bagi cikgu. Okey, itu yang menjadikan baju kurung ni pilihan ramai untuk masyarakat Malaysia. Tak kira, kadang-kadang cikgu tengok pun ada kaum Cina, kaum India turut memakai baju kurung sebagai pakaian harian mereka. Okey, seterusnya Nikris, cikgu nak tanya anda lah. Okey, Nikris suka minum teh tarik ke ataupun Milo Ice? Teh tarik. Sebab cara penyediaannya yang unik dan rasanya memang kegemaran ramai rakyat Malaysia. Betul. Teh tarik merupakan minuman pertama rakyat Malaysia. Nikris pergi kedai mamak, pergi kedai restoran, teh tarik merupakan minuman yang selalu dipesan oleh masyarakat Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India ataupun kaum di Sabah dan Sarawak, memang mereka akan biasanya pesan teh tarik. Baik, seterusnya Nikris, cikgu nak tanya anda lah. Okey, Nikris suka pergi kawasan yang ada pulau ke ataupun di gunung ganang? Pulau. Sebab Malaysia mempunyai pulau yang sangat cantik dan menarik untuk dikunjungi. Okey, betul. Nikris suka pergi pulau mana? Pernah pergi tak? Saya suka pergi Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Okey, kalau cikgu suka pergi ke Terengganu, boleh pergi ke Pulau Redang Nanti boleh ajak ibu dan ayah pergi sekali. Okey, Nikris, soalan terakhir untuk podcast kita pada pagi ni. Cikgu nak tanya anda ya. Okey, Nikris ni suka apa tu? Okey, budaya ke atau makanan yang Nikris paling suka? Budaya. Sebab kepelbagaian budaya daripada pelbagai kaum menjadikan Malaysia sangat unik. Okey, betul. Okey Nikris, terima kasih untuk anda kerana menjadi host muda pada pagi ini. InsyaAllah pada satu hari nanti kita akan jemput Nikris dan kawan-kawan lain juga ya. Okey, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, like, share, subscribe. Bye-bye. Bye.